Abang ada sebab. Kenapa abang tak nak dia jadi askar? Apa sebabnya, bang? Abang tahu dia tak boleh bertahan punya. Biarkanlah dia pergi, bang. Kalau dia rasa tak sesuai, dia baliklah. Dia dah besar, bang. Bagilah dia buat keputusan sendiri. Juga makan kat restoran tu ya, bang? Mestilah sedap. Harga mahal. Mami, Faiz? macam mana event tadi? Okey, best. Tadi Mami ada jumpa kawan lama Mami tahu. Siapa pula kali ni? Kartini. Family dia panggil Nini saja. MIT grad. Engineer. Kejap, Mami ada ambil gambar dia tadi. Kejap, ni dia. Nampak lagi ni? Okey, alhamdulillah saja. Nampak keadaan Aidan dah semakin pulih. Okey, dah nampak respon dengan antibiotik yang kita bagi. So, kalau tak ada masalah lain, selepas habis drip ni, kita bagi Aidan baliklah. Cuma pastikan dia dekat rumah habiskan antibiotik. Jangan tinggal sehari pun. Okey, biasalah budak-budak ni dia punya ketahanan badan ni memang rendah. So, dia senang kena jangkitan kuman. Kalau dekat rumah nanti, saja pantau dia, tengok keadaan dia macam mana. Kalau kata dia demam semula, batuk berpanjangan, nampak keadaan anak lemah, sesak nafas, bawa datang semula. Jangan ambil risiko. Jangan sangka aku lemah. Cangkuk kiri kanan,